bangsa kita. Tekad martabat anak muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat, capai cita-mu demo, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya. Rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau tempat, masa depan ku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya, ini demi impian kita, rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita-mu demo, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Assalamualaikum, saya Hazmi Hassan. Saya Hazwan Azani. Kembali kita dalam Kita bincang podcast at Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Alright, so sekarang ni anda masih lagi menyaksikan kami di episod yang baru dan semoga ada orang baru juga yang menonton, Azwan. Ya, betul. Dia bertambah, meningkat. Meningkat. Okey, lagi-lagi pada para belia yang ada di luar sana, kita tekankan sekali lagi di mana kita bincang podcast ni, kita nak bawakan kepada belia-belia yang ada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, yang memberikan inspirasi, juga motivasi. Yes, betul. Dan juga pada masa yang sama membentuk siasah diri yang jitu. Wah. Ya, terbaik. Dan hari ni kita ada tajuk yang menarik juga sebenarnya. Okey. Kan? Betul. Tajuk kita pada hari ini, Dashboard Belia. Apa yang anda perlu tahu? Jangan macam robotik sangat. Saya AI. Terima kasih. Macam robotik. Terima kasih kerana memanggil saya. Okey, di mana dalam episod kali ni pula, Azwan, Okey, kita nak bincang mengenai platform Dashboard Belia yang dibangunkan oleh Iris, melibatkan tujuan, fungsi dan manfaat penggunaannya. Okey. Dan sembari juga kita akan bincangkan mengenai data serta maklumat yang terkandung dalam Dashboard Belia. Dan kita bersama dengan panel kita. Ya, kita ada Encik Muhammad Rizal Muhammad Syam yang merupakan Eksekutif Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Okey. Baik, Cik Sekali Rizal. lagi selamat datang kita ucapkan kepada Cik Rizal dalam Kita Bincang Podcast. Cuma nak tanya, Messi dah biasa dah kan dalam sesi bual berbicara ni, dah biasa dah Cik Rizal InsyaAllah boleh. InsyaAllah Okey, dan juga sedikit pengenalan lah Cik Rizal mengenai background Cik Rizal sendiri. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak JBSN lah kepada podcast ini kerana menjemput saya, iaitu wakil daripada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia atau dikenali sebagai IRIS lah. Okey, tapi ramai orang kalau dengar IRIS tu dia ingat macam ejen Ali. Dia bukan ejen Ali. Bukan lah. Dia IRIS iaitu Institute for Youth Research Malaysia lah. Okey. Okey, nama saya Rizal, boleh panggil saya Rizal juga. Okey. Saya eksekutif penyelidik di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, IRIS. Sekarang memegang jawatan sebagai eksekutif penyelidik kanan lah di cawangan pengurusan data yang menguruskan data-data berkaitan dengan belia lah di peringkat kementerian.
Boleh terang sebut sikit mengenai IRIS dulu. Sebenarnya apa Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia? Okey, IRIS ataupun dikenali sebagai Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia merupakan sebuah pusat penyelidikan lah. Penyelidikan di peringkat nasional. Untuk makluman juga, IRIS ni dia punya core business adalah lebih kepada penyelidikan. Okey, sama ada kita laksanakan penyelidikan di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa lah. So fokus kami lebih kepada research, penyelidikan berkaitan dengan pembangunan belia di Malaysia ni. Itu Mana nak dapatkan data dan juga maklumat, lepas tu nak menambah baikkan apa mungkin permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam pembangunan belia tu sendiri kan. Ya, betul. Jadi apa objektif utama juga platform ni? Dashboard belia. So untuk makluman, dashboard belia ni sebenarnya kita bangunkan pada tahun 2018 lagi. Sebenarnya dah lama. Tapi nama dia waktu kami bangunkan pada tahun 2018, nama dia Sistem eMind ataupun dikenali sebagai Electronic Malaysian Use Index, iaitu satu sistem yang mengumpulkan maklumat program dan juga inisiatif pembangunan belia merentas kementerian, jabatan dan juga agensi lah. So pada tahun 2024, so kita buat penjenamaan semula. Nama daripada Sistem eMind kepada Dashboard Belia. So nama yang lebih segar, lebih senang orang ingat lah daripada Sistem eMind tu. Okay, so Dashboard Belia ni, tujuan kami bangunkan dashboard ni adalah untuk sebagai salah satu platform kepada belia untuk dapatkan inisiatif dan juga program-program berkaitan dengan pembangunan belia di Malaysia lah. So kita banyak program-program yang sebenarnya yang daripada kementerian, daripada jabatan, agensi, even daripada persatuan-persatuan belia juga melaksanakan program-program. Tapi program tu dia tak duduk dalam satu platform. Tak duduk dalam satu tempat. Sebab itu di IRIS sendiri, melalui Kementerian Belia dan Sukan, kita bangunkan satu sistem dipanggil Dashboard Belia, yang tujuan utamanya adalah untuk kita kumpulkan semua program dan juga inisiatif pembangunan belia dalam satu platform. Untuk dirujuk oleh belia-belia kat luar sana lah. Mudahlah. So kalau nak tahu program-program terkini apa yang mereka boleh sertai, mereka boleh terus pergi ke platform kami, iaitu Dashboard Belia, untuk dapatkan segala informasi berkaitan dengan program dan juga aktiviti-aktiviti belia. Faham. Di dalam satu hub saja dah beritahu macam-macam benda. So tak perlu info kat situ. Ya, betul. Tak perlu lagi nak pergi dekat portal daripada kementerian, jabatan, agensi untuk dapatkan informasi. So mereka boleh pergi dalam satu platform sahaja. So siapa kumpulan sasaran utama untuk Dashboard Belia? Adakah untuk belia, penyelidik, ataupun orang awam pun boleh join sekali, boleh buka sekali? So untuk makluman, masa kami bangunkan Dashboard Belia ni, sebenarnya kumpulan sasaran kami adalah kepada belia sendirilah, kepada belia. Dan untuk makluman juga, dari segi penggunaan Dashboard Belia bukan saja kepada belia. Di dalam dasar Belia Malaysia DBM, kita ada 10 kumpulan pelaksana, iaitu melibatkan kementerian, jabatan agensi, persatuan belia, kerajaan negeri yang melaksanakan program-program pembangunan belia. So mereka juga boleh menggunakan Dashboard Belia ini untuk direkodkan maklumat program dan juga inisiatif dalam platform tersebut lah. So maksudnya bukan belia sahaja yang boleh gunakan Dashboard Belia, tetapi semua orang, semua pihak. Kita buka kepada semua stakeholders di luar sana yang berminat untuk terlibat sama dalam inisiatif di bawah Dashboard Belia. So mereka boleh mendaftarkan program dan juga aktiviti-aktiviti dalam platform inilah. Apa jenis data dan juga maklumat yang boleh diorang dapatkan dalam Dashboard Belia ni? Okey, dia banyak sangat maklumat yang ada dalam Dashboard Belia ni. Okey, so seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita ada pelbagai program dan juga aktiviti pembangunan belia. Bukan sahaja Kementerian Belia dan Sukan saja yang buat tau dalam Dashboard Belia ni. So ada juga daripada kementerian, jabatan dan juga persatuan-persatuan belia yang melaksanakan program-program dan juga aktiviti-aktiviti belia. So mereka boleh rekodkan maklumat dalam sistem ini. So antaranya program, kita ada macam bengkel, kita ada kursus-kursus untuk tingkatkan dia punya kompetensi diri, dan macam-macam lagi. So kita beri peluang kepada para belia kat luar sana, mereka boleh dapatkan semua informasi dalam platform inilah. Mana macam-macam lah, NGO apa semua pun boleh kumpulkan maklumat dalam Dashboard Belia ni. Dashboard Belia. Sebab
Pada asasnya, pada permulaannya, waktu kita nak bangunkan dashboard belia, so antara isu yang kita sering hadapi lah, okay, apabila kita nak kumpulkan inisiatif ni dalam satu platform, maksudnya the one stop center lah untuk kita bangunkan. Ini antara cabaran kami, bagaimana cara untuk kami kumpulkan semua maklumat tu dalam satu platform. So sebab itu di Kementerian Belia dan Sukan, so kita melaksanakan kolaborasi strategik lah bersama dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi, termasuklah kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri pun dia melaksanakan program-program yang fokus kepada belia. Cuma maklumat itu bersepah. Dia bukan duduk dalam satu platform. So sebab itu pada tahun 2018, so kita cuba bangunkan satu platform ini untuk kita kumpulkan semua maklumat dan kita letakkan dalam satu one stop center untuk rujukan kepada belia-belia yang nak dapatkan informasi terkini, apakah bentuk kursus-kursus, program dan juga inisiatif yang mereka boleh sertai, so mereka boleh rujuk dalam platform dashboard belia inilah. So dia untuk public lah. Tapi ada juga yang tanya saya, belia je ke? Kan? Tapi sebenarnya ada juga program-program yang bukan belia yang ada dalam dashboard belia, yang boleh disertai oleh orang awam lah. Maknanya baguslah benda tu kan, dia kepada keseluruhan. Betul. So kita sebenarnya kadang-kadang, contohlah kalau saya duduk di kawasan luar bandar kan, kadang-kadang saya tak tahu apa inisiatif ataupun program yang terkini yang kerajaan ataupun stakeholders buat. So melalui platform ini, so mereka boleh search aja untuk dapatkan semua maklumat-maklumat yang terkini lah yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak. So kita tak nak lepas ni kita buat secara silo lah. So kita nak kolaborasi bersama dengan stakeholders yang lain untuk pastikan semua inisiatif ini ada dalam satu platform sahaja. Jadi kalau Cik Riza ingat, dari segi kata tadi ada macam bengkel dan sebagainya kan, antara bengkel yang dah dijayakan. Oh banyak. Contoh di bawah Kementerian Sukan kita ada Institut Latihan Belia Negara KBS. So dia banyak laksanakan kursus-kursus kepada belia. So kalau you all boleh tengok dekat dashboard belia ni, so boleh dapatkan maklumat dia terpinci lah untuk kita tahu apa kursus-kursus yang contoh macam saya minat. Saya minat memasak sebagai contoh kan. So saya boleh pergi ke dashboard belia dan search apa program-program dan juga aktiviti yang boleh saya sertai. So dekat untuk bengkel masakan sebagainya kan. Macam-macam lah, ada program-program kursus kepimpinan dan sebagainya. So semua kursus-kursus ataupun program tu dilaksanakan oleh stakeholders di luar sana, yang kita buat kolaborasi bersama mereka lah untuk pastikan maklumat tu di-key in dalam sistem dashboard belia. Mana buka sejumpa pergi semua so semua kira macam maklumat tu semua di hujung jari lah. Betul. So tak perlu lagi kan, sekarang dah tahun 2026 kan. So orang cerita pasal AI, digitalisasi dan sebagainya. So semua maklumat tu di hujung jari. Itu bergantung kepada belia sendirilah. Untuk nak tahu, mereka boleh terus pergi ke sistem tersebut. Maknanya Nazwan, diorang yang mana kalau ada gadget ni kan, daripada sekarang ni orang banyak download aplikasi macam game dan sebagainya. So why not pergi kepada website Iris juga, kan? Sambil-sambil orang kata main game tu, okay, kita hold dulu masa main game ke apa ni, kita ambil masa pula kita pergi try ikuti kursus atau bengkel-bengkel yang disediakan. Mungkin ada kat e-game punya bengkel. Ada, mungkin ada kan. Sukan e-game, e-sport ni sukan kan? Bukan selain daripada program belia je. So sukan juga boleh dimasukkan dalam sistem dashboard belia lah. Walaupun nama dia dashboard belia, tapi dia ada juga program-program sukan dan sebagainya. Pelbagai program saya nak tahu kena tengok kan. So daripada orang kata yalah pelbagai kau tengok maklumat, kau tengok dekat buka je dashboard belia macam-macam maklumat. Jadi dari manakah sebenarnya sumber data yang dipaparkan dalam dashboard belia, dan bagaimana dengan ketepatan dan kepercayaan lah untuk dipastikan, nak make sure betul. Okay, untuk menjayakan inisiatif ni, so di Kementerian Belia dan Sukan melalui Iris, so kita buat kolaborasi strategik lah bersama dengan pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi untuk kita pastikan bahawa semua maklumat, program dan juga inisiatif tu dapat disalurkan dalam platform ini secara berkala lah. So kita nak program-program yang ada dalam dashboard belia ni adalah program-program terkini yang belia boleh sertai. Okay, dalam memastikan bahawa maklumat program ini sentiasa dikemaskini, so di peringkat KBS sendiri kita pastikan kita dalam setahun tu kita ada bengkel yang kita buat kepada focal point.
Maksudnya focal point ni adalah pegawai yang dilantik di setiap kementerian, jabatan, agensi yang akan diberi tanggungjawab untuk merekodkan maklumat program dan juga inisiatif di dalam sistem dashboard belia ni. Supaya bila kita, contoh focal point dah key in maklumat dalam sistem, so belia-belia kat luar sana boleh terus dapatkan maklumat dalam tu, dalam platform ataupun sistem dashboard belia. Memang setiap tahun kita buat bengkel kepada mereka, kepada focal point ni, untuk pastikan semua inisiatif yang dirancang pada tahun semasa, iaitu contoh pada tahun 2026, semua perancangan program dan juga aktiviti dikemaskini dan juga direkodkan di dalam sistem lah. Dan data-data yang ada ataupun inisiatif yang ada di dalam sistem dashboard belia ni adalah data yang terkini, maklumat yang terkini lah, untuk para belia dekat luar sana. Mereka boleh dapatkan maklumat tersebut, dan sekaligus kalau mereka berminat untuk terlibat dalam program ataupun inisiatif tu, mereka boleh terus daftar sebagai peserta program. So dia sentiasa update Sentiasa juga update lah. Sebab itu kita perlukan kerjasama strategik lah dengan pelbagai kementerian. So selain daripada itu, IRIS sendiri untuk tahun ini kita cuba kembangkan lagi. Maksudnya bukan sahaja di peringkat kementerian, jabatan, agensi, tapi kami nak kerjasama juga dengan NGO, persatuan-persatuan belia dan kerajaan negeri. Sebab mereka ni pun melaksanakan program-program berkaitan dengan belia. So sebab dia banyak sangat program-program yang mereka laksanakan, so kita nak program-program yang mereka laksanakan ni masuk juga dalam sistem dashboard belia ni lah. So kita akan cuba memperluaskan lagi penglibatan daripada pelbagai pihak lah. Kalau dari segi bantuan ataupun bagaimana dashboard belia ni boleh bantu pembuat dasar seperti agensi kerajaan ataupun organisasi belia untuk dorang planning program yang mana lebih mendatangkan manfaat dan juga kesan yang lebih tepat kepada lah, kan? Betul. Okay. So masa kami bangunkan dashboard belia, tujuan utama memang untuk mengumpulkan maklumat program dan juga inisiatif. Tapi dalam masa yang sama juga, fungsi dashboard belia dia lebih daripada itu. So maksudnya melalui sistem dashboard belia, kita ada fungsi-fungsi ataupun modul-modul yang kita bangunkan, sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu pihak kementerian, jabatan ataupun agensi, untuk mereka boleh menilai semula program-program yang mereka laksanakan. Sebagai contoh, kita ada modul penilaian program, di mana peserta-peserta yang join program di dalam dashboard belia, so mereka boleh menilai program tu, dan input maklum balas yang peserta berikan sebenarnya sangat-sangat membantu pihak kementerian, jabatan, agensi untuk menilai semula program dia. Sama ada program yang dilaksanakan ni memberi impak ataupun tidak. Okey. Untuk secara ringkasnya, dashboard belia selain daripada direkodkan maklumat program, sebenarnya ada satu fungsi ataupun kriteria utama adalah untuk kita lihat dari segi ROI dia, dari segi return of investment. So kita nak lihat hasil daripada pelaksanaan program yang kita buat, adakah program tersebut memberi impak yang signifikan kepada pembangunan belia ataupun tak. So melalui dashboard belia ni sebenarnya pihak kementerian ataupun pihak pelaksana boleh melihat dari segi dia punya return of investment dia, ROI dia, sama ada program tersebut memberi impak ataupun tak. Contohlah, ada kursus-kursus yang kementerian buat ataupun agensi lain buat. So bila kita dapat dia punya ROI tu rendah, so kita boleh nampak program tu sebenarnya tak memberi implikasi ataupun memberi impak yang besar lah kepada pembangunan belia. So mungkin program itu perlu dinilai semula dan juga perlu ditambah baik lah untuk pada masa akan datang. Maknanya data dari segi feedback pun ada juga dalam ada juga ni. Jadi membantulah untuk macam betul. kalau saya katanya mungkin saya NGO yang nak buat something program untuk belia, dan saya boleh refer dekat data yang ada tu, macam okay, ni tak sesuai, ni tak sesuai. Betul. Macam itu. So dia ada penilaian program lah. So kita boleh lihat keberkesanan program tu. Sama ada program tu bagus ke, memberi impak ataupun tak. So di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, di peringkat IRIS sendiri, so kita boleh nampak lah semua program-program yang dilaksanakan oleh pemegang taruh. So mana program yang memberi impak yang tinggi ataupun memberi impak yang rendah. So daripada situ kita boleh menilai dan akhirnya akan membantu pihak kementerian dalam menambah baikkan polisi lah dan juga dasar sedia ada.
Macam tu. Bagus. Bagus tu. So bila nilai kita tahulah feedback macam mana. So mungkin boleh teruskan ke atau Dia bukan kita one way. bukan just jalan-jalan lah. Taklah kau nak join kau tak join, jadi tak jadi jalan. Penting kita punya program ni jalan. Kan. Betul. So Itulah. kadang-kadang kita fikir janji jalan. Jalan. Tapi tak. Dalam sistem dashboard Belia, dia ada proses dia, ada modul-modul yang sebenarnya sangat-sangat membantu pelaksana ni lah ataupun pihak penganjur untuk melihat dari segi keberkesanan satu program yang mereka buat lah. Okey lah tu macam tu kan. So apa orang kata manfaat dashboard Belia kepada belia sendirilah. Khususnya mereka yang baru nak faham pasal trend dan isu semasa ni. Okey. Seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi, masa kami bangunkan dashboard Belia, tujuan dia adalah sebenarnya kita nak bantu belia lah untuk dapatkan maklumat, program dan juga aktiviti dengan lebih cepat. Okay. So melalui platform yang kita bangunkan ni, mereka boleh tahu ataupun dia boleh dapatkan program-program yang terkini yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, jabatan, agensi. Okay, dalam masa yang sama mereka boleh sertai program melalui sistem dashboard Belia, dan dia boleh menilai program tu, sama ada program tu memberi manfaat kepada dia ataupun tak. So sebenarnya banyak manfaat yang belia boleh dapat daripada sistem dashboard Belia ni lah. Contoh kalau saya ni duduk di kawasan macam saya cakap tadi, di kawasan luar bandar kan. So sebelum ni saya tak tahu platform mana kalau saya nak tahu program-program terkini yang dilaksanakan oleh stakeholders kat luar sana. So bila adanya platform dashboard Belia, so dia sangat-sangat membantu saya lah untuk dapatkan semua informasi ataupun maklumat program-program yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, jabatan, agensi ni. Mana meluas lah, tak adalah orang kata serta-serta tempat. Maknanya duduk dekat mana ceruk pun cerita, boleh dapatkan juga maklumat. Ya, semua boleh dapatkan maklumat. Melalui platform ni lah. Boleh Cik Rizal kongsikan tak contoh bagaimana data dalam dashboard Belia yang mana boleh digunakan untuk kita nak menyelesaikan sesuatu isu dan juga menyokong proses untuk nak buat keputusan tu. Kalau saya ambil satu contoh, mungkin pernah dengar tak Belia Need? Pernah dengar Belia Need? NEET. Macam pernah dengar? Pernah dengar. NEET ni adalah Belia Not in Employment Training and EET maksudnya belia yang tidak dalam pembelajaran, yang tak bekerja ataupun tak pernah terima mana-mana latihan. So golongan ni adalah golongan yang berisiko lah. Maksudnya golongan berisiko. So yang tak tahu apa inisiatif yang mereka boleh sertai. Sebagai contoh macam tu lah. So golongan-golongan need ni sebenarnya di bawah IRIS kita ada bangunkan satu aplikasi dipanggil aplikasi iNeed. Di mana kita dapatkan profil mereka dan kita cuba matchkan antara aplikasi iNeed ni dengan sistem dashboard Belia. So contoh sistem dashboard Belia dia ada banyak program dan juga inisiatif, dan kita cuba matchkan mereka untuk mereka sertai program-program di dalam sistem dashboard Belia lah. So akhirnya nanti kita bantu mereka untuk dia keluar daripada isu-isu need ni. Macam tu. So kita nak bantu mereka lah melalui platform tersebut lah. Faham, maksudnya diorang ni tak tahu juga apa yang diorang perlu, tapi diorang pun mencari-cari juga, dan diorang pun search buka dashboard Belia ni, lepas tu diorang pun cari buat keputusan so adalah kat situ juga akan bantu diorang untuk buat keputusan apa yang perlu diorang pilih. Ya, betul kan? So sebab golongan need ni adalah golongan-golongan yang berisiko tau, yang tertinggi, yang mereka sebenarnya tak tahu apa inisiatif yang ada dekat luar sana. So kita cuba bantu mereka untuk salurkan mereka ni dalam dashboard Belia. So mereka boleh tahulah apa inisiatif yang mereka boleh sertai. Dan secara tak langsung, contoh kalau dia mengikuti program khusus memasak sebagai contoh kan. Walaupun saya sebut memasak, saya bukan pandai masak pun. So contoh dia mengikuti program masak ataupun khusus memasak. So akhirnya nanti dia belajar and then dia tahu masak, dan mungkin daripada program ataupun kursus tersebut mungkin dia berniaga dan sebagainya. So akhirnya dia boleh menjana pendapatan dia sendiri, dan dia keluar daripada golongan
golongan need tu sendiri. Kelompok yang dia ada di situ tu kan. Ya. Sebenarnya point dia sekarang ni kita bang nak belia orang kata bangkit untuk mencari income dan juga pada masa sama orang kata tu membangunkan juga kawasan setempat kan. Dah buat income, pastinya ada bisnes. Bila ada bisnes pula, dia boleh hire pula orang bekerja pula untuk bisnes dia kan. Jadi matlamat tu semua memang nak ke arah tu jugalah. Betul. Apa-apa tu je. Last tu ke arah situ lah. So Cik Rizal nak tanya, selain daripada statistik, adakah dashboard belia ni disediakan analisis atau visualisasi data yang memudahkan pengguna memahami maklumat-maklumat tu? Okey, di dalam dashboard belia, dia cuma ada senarai program. Okey. Senarai program dan juga aktiviti-aktiviti yang mereka boleh sertai lah. Tapi untuk yang dia nak dapatkan data, sebenarnya di IRIS kita ada lagi satu sistem. Dipanggil sistem Y data. Okey, sistem Y data ni kita bangunkan bertujuan untuk kita pamerkan data-data, statistik-statistik berkaitan dengan belia dalam bentuk visualisasi lah. Di mana belia-belia boleh pergi ke sistem Y data tu untuk dapatkan semua maklumat ataupun statistik terkini berkaitan dengan belia lah. Sebagai contoh, kita nak tahu berapa ramai belia yang terlibat dengan isu sosial sebagai contoh. So mereka boleh pergi ke sistem Y data untuk dapatkan maklumat-maklumat tersebut lah. So kalau dashboard belia, dia lebih kepada kita keluarkan program dan juga inisiatif. Program-program lah. Manakala untuk sistem Y data, dia lebih kepada statistik ataupun data-data yang boleh dirujuk secara percuma. So siapa boleh akses? Siapa-siapa boleh akses. Iaitu memang untuk public. So pergi ke ydata.iris.gov.my. So dekat situ kita ada lebih kurang 20 kluster yang kita bangunkan. Kita ada kluster penduduk, kita ada kluster ekonomi, kita ada kluster sosial dan sebagainya. So mereka boleh terus dapatkan maklumat statistik ataupun data lah di dalam sistem Y data. Kalau dashboard belia, dia lebih kepada satu platform untuk mereka dapatkan maklumat program dan juga aktiviti-aktiviti pembangunan belia. So itu untuk korang, kalau nak tahu maklumat program apa, dashboard belia. Nak tahu statistik, boleh pergi dekat sistem Y data. Jadi ada dua tempat dia tu yang mana memang kena kerap-kerap buka dan tengoklah, pantau. Ya betul. Kan? Di sisi statistik dan juga untuk para belia tadi. Okey. Pada pandangan Cik Rizal sendirilah kan, kenapa literasi data tu semakin penting dalam kalangan belia kita lah ni? Okey. So sebenarnya data ni sangat-sangat penting dalam kita nak memahami sesuatu senario yang berlaku kan. Tanpa data ni sebenarnya kita tak boleh nak buat keputusan. So dia macam ni lah, saya ambil istilah kita tak nak shooting in the dark lah, kan? So maksudnya kita tembak dalam gelap ni, so kita rasa apa kita nak buat, kita buat. Tapi kita perlukan data untuk kita nak memahami sesuatu informasi. Okay? Sebab itu di IRIS sendiri, okay, so kita sangat mementingkan data dalam kita nak membuat sesuatu perkara itulah, dalam memahami satu senario ataupun landscape. So kita perlukan data. Sama juga macam Kementerian Belia dan Sukan, bila dia nak buat sesuatu program, so dia perlukan data. Okay, untuk dirancang apakah program-program dan juga inisiatif yang sepatutnya kena buat. Okay, sebagai contoh, di dalam dashboard belia ni, so dia banyak sangat informasi-informasi yang belia boleh dapat dan belia boleh sertai lah. Okay, so sebab itu literasi data dalam kalangan belia ni bagi saya lah sangat-sangat penting untuk mereka memahami sesuatu isu ataupun senario yang berlaku lah. Dan bila dia faham tentang isu tu, so dia akan membantu mereka untuk buat keputusan yang lebih tepat lah. Baik, kita boleh pergi terus soalan akhir untuk segmen awal kita ni. Okey. Berdasarkan data yang disebutkan tadi juga, yang ataupun yang terdapat dalam dashboard belia ni, apa antara trend ataupun dapatan yang paling menarik untuk belia Malaysia? Di dalam dashboard belia ni. So trend dia. Kalau dari segi trend, kita boleh lihat sebenarnya dalam dashboard belia kita ada tiga fokus utama. Okay, iaitu belia, selain belia ataupun belia sebahagian.
Okay. macam mana So tu? belia tu macam ni. Okay. Belia kalau Belia belia sebahagian. belia sebahagian Okay, kalau belia ni sebenarnya merujuk kepada program-program yang kita laksanakan fokus kepada belia. Okay. Yang berumur kepada 15 hingga 30 tahun. Manakala untuk selain belia tu adalah program-program yang kita buat selain daripada fokus kita punya target adalah belia. So maksudnya kita buat program kepada kanak-kanak ataupun program tu kepada warga emas. Okay. So lagi satu yang yang selain belia tu maksudnya program yang selain daripada belia lah, iaitu kanak-kanak dan juga warga emas. Okay. Lagi satu adalah program selain belia. Selain belia tu adalah satu program yang kita buat, belia tu maksudnya belia tu sebahagian daripada target group kita. Faham tak? Contoh kita buat program sukan. Okay, kita buat program sukan. So kita punya target ni adalah kepada masyarakat. Open lah. So dalam masyarakat ni dia ada banyak komponen. Betul. Satu belia, kita ada kanak-kanak, kita ada warga emas dan sebagainya. So program-program yang berbentuk macam ni kita panggil belia sebahagian. Maksudnya belia tu sebahagian daripada kumpulan sasaran. So kalau kita tengok trend dalam dashboard belia, kebanyakan program-program belia lah. Hampir 70 ke 80% yang direkodkan dalam sistem dashboard belia adalah program-program berbentuk belia. Contohnya program kita buat bengkel, latihan dan sebagainya lah. So yang selebihnya kebanyakan program selain belia ataupun belia sebahagian. Faham. Untuk belia dan belia sebahagian. Belia sebahagian. Yang menjadi sasaran lah. Okay, mungkin anda yang tengah menonton ni adalah sasaran kami. Betul. Mungkin anda sebahagian belia. Sebahagian belia. Okay, kita take a break kejap. Okay. Encik Rizal, kita akan kembali lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana. Terus saja bersama dengan kita di dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Right. Adakah anda telah bersedia? Gerakan membudayakan sukan dan gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai program dan aktiviti bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan menanti anda di seluruh negara. Sertai kami di Hari Sukan Negara 2026. Layari harisukanegara.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dalam dunia moden yang serba pantas, wanita muda hari ini memikul pelbagai tanggungjawab, serentak mengejar kerjaya, melanjutkan pelajaran, menjaga keluarga dan dalam masa yang sama berusaha menepati standard sosial serta penampilan. Dalam kesibukan ini, aspek pemakanan sering menjadi mangsa utama, dilupakan, dipandang ringan atau diganti dengan pilihan mudah tetapi tidak berkhasiat. Wanita muda hari ini sering terperangkap dalam rutin kehidupan yang padat. Dalam tekanan memenuhi semua peranan ini, aspek pemakanan kerap diketepikan. Makanan tidak sihat dan tabiat makan tidak mengikut waktu bukan sahaja menjadi kebiasaan, malah dianggap normal demi menjimatkan masa dan tenaga. Bila kerja habis lewat malam, tak ada masa untuk masak. Tak ada tenaga nak fikir pasal makan seimbang. Yang penting isi perut cukup untuk teruskan hari esok. Wanita hari ini memang multitasking.
kerja, belajar dan uruskan keluarga. Makan ikut sempat. Kadang-kadang tak makan langsung. Lama-lama dah jadi macam rutin biasa. Sibuk boleh, abaikan makan, jangan. Sebenarnya nak sihat tak susah. Mulakan dengan langkah kecil, pilih makanan yang seimbang, amalkan konsep suku-suku separuh. Suku bahagian dari sumber karbohidrat, suku bahagian daripada sumber protein serta separuh bahagian dari sayur dan buah. Jangan lupa ambil air kosong untuk lengkapkan hidangan. Satu lagi, luangkan masa juga untuk bersenam. Gerakkan badan walau seketika. Sihat itu kan pelaburan masa depan. Mulakan dengan langkah kecil, pilih makanan sebenar, gerakkan badan, hargai diri. Kerana kesihatan bukan satu pilihan mewah, ia satu pelaburan untuk masa depan. Welcome back. Kembali lagi kita dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia. dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Baik, kita bersama dengan Encik Rizal. Okay, Cik Rizal, alang-alang dah tanya pasal dashboard belia ni. Kalau saya lah seorang belia, macam mana sebenarnya saya nak daftar dashboard belia ni? Okay. So untuk daftar dalam dashboard belia, so belia-belia kat luar sana boleh pergi ke dbbelia.gov.my. So type je dekat Google tu dbbelia.gov.my. Okay. So dia akan keluar satu portal dashboard belia. So kita boleh nampak lah dekat portal tu pelbagai program-program dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh stakeholders dekat luar sana. So untuk mendaftar, so first kali dia kena ada account. So dia kena create account sekiranya dia tak ada lagi account lah. So boleh klik dekat portal tu, create account, dan dia kena isi semua maklumat-maklumat yang ada di sistem tersebut, di paparan tu lah. Contoh nama, alamat. Sign up lah kita kan. So sign up, and then lepas tu register. Okay. So nanti dia akan dapat satu email, termasuklah password, kata laluan dan juga username dan juga kata laluan. So dia boleh log in, dan dia boleh terus daftar program-program yang mereka minat lah. Apa-apa program yang ada boleh daftar lah. So dia kena daftar dulu account. Barulah dia boleh join program dalam dashboard boleh. So program tu any program je. Contohlah kalau saya duduk kat sini kat KL, tiba program kat Kelantan, boleh join juga? Boleh, tak ada masalah pun. So kita buka kepada semua. So yang penting dia boleh hadir je ke program tu. Contoh kalau dia orang Johor, program tu dekat KL. So kalau dia berminat, dia boleh sertai ataupun boleh daftar. And then dia ada masa kat situ. Dia ada tempat, lokasi, masa dan sebagainya. So dia boleh pergilah ke program tu. Adakah setiap program tu berbayar ke macam mana? Dia bergantung kepada program, bergantung kepada pihak menganjur yang key in maklumat dalam sistem lah. Sama ada program tu secara percuma ataupun berbayar. So dia boleh dapatkan terus maklumat tu dalam sistem dashboard boleh. Semua kan ada kat sana. Semua ada, semua maklumat tu ada. Dia ada kategori program, ada objektif program, ringkasan program. So dia kena baca betul-betul. Kalau program tu program berbayar, so dia kenalah. Tapi kalau program tu percuma, so dia boleh join je, terpulang kepada dia. Dia tak kisahlah duduk kat mana pun. Terpulang duduk di Sembilan ke, duduk Kudat ke, duduk mana ke. Kalau kata nak join, pergi aja. Join je lah kan. Tak payah nak ikut tempat duduk pun. Kan daripada Kudat pun boleh kira ke Sembilan, pergi KL, Puchong, Putrajaya. Walaupun jauh. Tapi kalau keinginan keinginan nak pergi, daftar je. Ada bayar, ada percuma. Tengok. Tengok kita tahu. Okay, saya nak kembali sikit pada data. Mungkin Azwan ada tadi terfikir nak cakap pasal modul ke apa, tapi saya dah pasal data lagi. Silakan. Dari segi isu utama yang sedang dihadapi oleh belia berdasarkan data dan juga penyelidikan semasa sekarang ni, Cik Zan. Alright. So antara isu-isu yang dihadapi oleh belia lah berdasarkan kepada data-data yang ada. So antara isu dia mungkin kalau kita di IRIS sendiri, so kita ada melaksanakan kajian yang dipanggil Indeks Belia Malaysia. So kajian tu kita buat setiap tahun
iaitu kita nak mengukur dari segi tahap kualiti dan juga kesejahteraan hidup belia lah. Okey, daripada situ ada beberapa domain yang kita bangunkan, antara domainnya seperti ekonomi, kita ada politik dan sebagainya. So berdasarkan kepada data ataupun hasil kajian yang kita laksanakan, so antara domain-domain yang kita lihat dapatan dia agak rendah adalah contohnya ekonomi, okey, di mana dari segi isu keberhutangan menjadi salah satu aspek isu yang dihadapi oleh belia pada masa kini lah. Jelas dengan hutang yang banyak. Ya, betul. Kan? Lagi pula sekarang ni boleh buy now pay later dan sebagainya. Betul lah. Dia nak menguruskan keuangan lah juga. Ya, Itulah betul, isu betul. utama. Itu antara isu je lah. Ada juga isu berkaitan dengan politik dan sebagainya. Okey, dan seterusnya juga bagaimana kalau data yang dapat membantu mengelakkan andaian atau persepsi yang tidak tepat terhadap golongan belia. Macam mana pula ada data macam tu? Yang mana dia orang boleh elakkan untuk andaian atau persepsi. Membantu mengelakkan lah. Okay. Macam mana data dia Okey. boleh? Sebab itu dia sebenarnya berbalik kepada soalan yang sebelum ni, di mana kita nak literate belia-belia ni supaya dia literate dari segi data lah. Maksudnya kita tak nak belia-belia pada masa kini dia hanya membuat andaian dan juga persepsi sahaja, tapi bukan berdasarkan kepada data ataupun fact lah. Sebab itu di IRIS sendiri, seperti mana yang saya maklumkan tadi, so kita ada banyak data. Sebagai contoh, kita ada sistem wide data tadi yang menghimpunkan pelbagai maklumat, data dan juga statistik yang boleh dirujuk oleh belia-belia. So kita tak nak belia pada hari ini dia hanya bergantung kepada dia punya persepsi sajalah, tapi dia tak berdasarkan kepada data-data yang ada. So ada tak data yang tunjukkan perubahan corak hidup, pekerjaan atau penyertaan belia? dalam Kita beberapa ada tahun? kajian yang saya maklumkan tadi. Kita ada indeks belia Malaysia. So kajian tu seperti mana yang saya maklumkan tadi, dia adalah satu kajian yang mengukur tahap kualiti dan juga kesejahteraan hidup belia. Di mana kita nak tengok dari segi tahap kualiti belia, kesejahteraan dia. So daripada situ kita boleh nampaklah trend belia pada masa kini lah. So mana yang baik, mana yang tak baik kan. So kita boleh tengok daripada dapatan IBM tu. So dapatan IBM tu sebenarnya boleh dirujuk lah dalam sistem wide data. Pun ada kat wide Pun data. ada juga. So kajian sebenarnya diambil dari mana kan? Yang itu kita dia punya responden tu umur 15 hingga 30 tahun. Okey. So kita buat di seluruh Malaysia lah, seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak, Labuan dan sebagainya. So kita guna sampel dan kita dapatkanlah dia punya feedback daripada belia-belia. Di seluruh Malaysia lah. Betul lah. Kalau dari segi orang kata data macam berapa banyak pula user yang ada sekarang ni, dan belia dari mana yang banyak berdaftar? Adakah daripada luar bandar ataupun dalam bandar? Okey, setakat ini kalau saya tengok statistik lah yang terkini kan, yang mendaftar dalam dashboard belia lebih kurang 249,000 macam tu lah yang mendaftar. Maksudnya yang mendaftar akaun yang mendaftar akaun dalam sistem dashboard belia. Dan dia pelbagai sebenarnya. So kalau kita tengok trend, kebanyakan daripada belia-belia Selangor lah. Belia Selangor ni paling tinggi lah yang mendaftar dalam dashboard belia. Tapi ada juga daripada negeri-negeri lain, termasuk Sabah, Sarawak, Labuan semua. So pada pandangan tuan sendiri lah, berapa persen kejayaan dashboard belia dia Pok? Berdasarkan penyertaan semua tu. Okay, so waktu kita bangunkan dashboard belia ni pada tahun 2018, dia punya journey dia panjang sebenarnya. Sebab asal dia kita ada satu fungsi je dalam dashboard belia waktu kita bangunkan pada tahun 2018, iaitu kita ada modul pelaporan program. Itu saja. So setiap tahun kita cuba tambah baik fungsi yang ada dalam dashboard belia, dan kita perbanyakkan lagi modul-modul modul-modul yang tambah baik dalam sistem dashboard belia. So sekarang ni kita ada lebih kurang 10 modul yang kita dah bangunkan. Antaranya kita ada modul dashboard
dashboard, kita ada modul pelaporan, kita ada modul penilaian, kita ada modul ROI program, kita ada modul apa lagi, kita ada interagency dan sebagainya lah. So sebenarnya modul-modul yang kita bangunkan ni adalah untuk membantu penganjur untuk menguruskan program mereka secara sistematik lah. So mencapai target tak penyertaan daripada belia-belia? Kita sebenarnya open kepada para belia kat luar sana. Sebab itu kita perlukan satu kolaborasi lah bersama dengan Persatuan Belia, bersama kementerian, jabatan, agensi untuk kita nak promotekan lagi belia ni. Mungkin ada belia-belia yang tak pernah dengar pun dashboard belia ni kan. So sebenarnya banyak manfaat yang mereka boleh dapat daripada sistem dashboard belia. So saya kira kita perlukan sokongan juga daripada pelbagai pihak untuk kita nak promote kepada belia-belia dekat luar sana supaya mereka boleh pergi ke portal ini untuk dapatkan maklumat program dan juga aktiviti-aktiviti yang ada lah. Betul. So mungkin yang tak tahu, yang mana yang dah tahu, boleh wawarkan jugalah kawan-kawan lain kan. Boleh join dashboard belia tu. So untuk Iris sendiri lah, apa planning Iris untuk penambahbaikan dashboard belia pada masa hadapan? Okey, sebenarnya setiap tahun kita cuba dapatkan feedback ataupun maklum balas daripada focal point lah yang menggunakan dashboard belia sendiri. Okey, untuk apa penambahbaikan yang kita boleh buat dalam sistem dashboard belia. So untuk tahun akan datang, so antara penambahbaikan yang kita buat adalah kita nak bangunkan satu modul dipanggil gamification. So gamifikasi lah dalam sistem dashboard belia ni yang akan diguna pakai oleh focal point yang kita lantik. Apa fungsi tu sebenarnya? Fungsi contoh pernah dengar macam Kahoot? Pernah okay, kan? Kahoot kan? So Kahoot tu kan macam game tapi dia ada education sikit kan. So itu antara elemen-elemen yang kita akan tambah baik dalam dashboard belia lah. So contoh kalau ada penganjur yang melaksanakan program, so mereka boleh menggunakan modul tu dalam pembelajaran dia. So jadi juga antara penambahbaikan. Zah ada tak terdapat cadangan untuk nak tambah jenis data, ciri interaktif ataupun ada fungsi baru ke yang nak ditambah naikkan nanti? InsyaAllah ada. Sebab dia sebenarnya bergantung kepada peruntukan juga. Okay. So kita ada idea untuk kita tambah baik, tapi kalau tak ada support daripada kewangan dan sebagainya tu dia sikit lah, ada cabaran lah. Betul, adalah cabarannya. Okay. So kita antara penambahbaikan yang kita nak buat tu mungkin kita nak masukkan elemen AI kan. Kita chatbot ke kan. So itu antara modul-modul dan juga fungsi-fungsi yang kita fikirkan lah untuk kita tambah baik dalam fungsi dashboard pada masa akan datang. So buat masa sekarang ni dashboard belia hanya dia ada di website je ke, ada aplikasi ke boleh download di phone? Buat setakat ini kita ada dekat web base saja. Tapi untuk apps insya-Allah dalam awal bulan 8 macam tu so kita akan live kan untuk apps. So apps yang kita ada apps yang lama, yang version lama, tapi yang ada version baru yang kita akan upgrade. So insyaAllah dalam awal bulan 8 macam tu lah. So akan boleh digunakan oleh user-user kat luar sana. Semualah Google Play, Play Store semua ada lah. Lagi mudah lah semua nak download, nak pakai sebenarnya ada apps tu kan. Jadi ada tak apa-apa poin atau kelebihan yang belia dapat sebagai ganjaran lah bila dah jadi pengguna yang aktif? Okay. Untuk makluman pada tahun 2025 kita sebenarnya buat naik taraf sistem dashboard belia. So antara modul yang kita kita perkenalkan adalah modul ganjaran. Kita ada modul reward, modul ganjaran di mana peserta-peserta yang join program di dalam dashboard belia sebenarnya mereka dapat point, dia boleh collect point. So contohlah program A dia punya ganjaran adalah 30 point. So bila belia daftar program dalam dashboard belia, dalam program tersebut, so dia boleh collect point tu. Contohlah program tu 30 point, dia boleh dapat 30 point dan dia boleh kumpul point tu. Tapi dengan syarat mereka kena sertai program dalam dashboard belia. So point-point yang dia kumpul sebenarnya dia boleh redeem. Kita ada satu fungsi baru dalam dashboard belia, kita panggil DB Mart. Di mana DB Mart Mart dalam kedai dalam bentuk dalam bentuk ni lah virtual lah. Di mana poin-poin yang dikumpul tu sebenarnya dia boleh redeem untuk dapatkan barang.
dalam kedai tersebut lah. Antara barang apa? Kita ada setakat ni kita ada cawan macam tu lah. Okay, faham. Okay. So dia setiap barang-barang yang ada dalam DB Mart ni dia ada point dia lah. Contoh untuk dapat contohlah t-shirt kan. Untuk dapatkan t-shirt, berapa so dia point? punya point dia contohlah 300. So dia kena dapatkan 300 point and then dia boleh redeem untuk dapatkan barang tersebut lah. Menarik ke tu untuk galakkan lagi join banyak-banyak program kan? Sebelum ni tak ada modul tu. Ni antara modul yang baru lah yang ada dalam dashboard belia. Untuk kita nak tarik lagi minat belia kan, sama-sama lah untuk join dalam dashboard ni. So bagaimana Iris nak pastikan dashboard belia ni kekal relevan lah dengan keperluan pengguna dan perkembangan semasa? Okey, sebab itu setiap tahun sebenarnya kita akan panggil semua focal point ataupun pegawai-pegawai yang kita lantik yang ditugaskan untuk rekodkan maklumat dalam sistem ni kan. So kita panggil dan kita cuba dapatkan feedback daripada mereka lah. So apa penambahbaikan yang mereka rasakan perlu untuk ditambah baik di dalam sistem dashboard belia. Sebab itu setiap tahun sebenarnya kita maksudnya setiap tahun kita akan tengok balik so apa benda yang kita boleh tambah baik. Sebab itu kalau tuan perasan, so antara modul baru tu yang kita buat, contoh ada modul ganjaran, kita ada modul ROI, itu semua hasil daripada focal point yang menggunakan sistem ni. So dia yang memberi idea modul tu perlu ada dalam dashboard belia ni lah. So kita fikirkan benda tu signifikan untuk kita buat. So kita buat lah. So pada ni lah saya tanya satu lagi kan, pada pihak Iris sendiri lah, ada tak orang kata inisiatif atau cara-cara macam mana nak meluaskan lagi dashboard belia supaya lagi ramai belia di luar sana tahu pasal benda ni? Okay. Yang pertama sekali adalah kita perlukan kerjasama lah. Maksudnya kita kena dapatkan kerjasama strategik bersama dengan lain-lain pihak. Contoh macam kerajaan negeri, persatuan-persatuan belia, untuk bersama-sama kami sebenarnya untuk hebahkan ataupun promotekan sistem dashboard belia ni kepada belia-belia kat luar sana lah. Sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi, mungkin ada belia yang tak tahu pun tentang kewujudan dashboard belia ni kan. So kita perlukan sinergi kerjasama antara pelbagai pihak lah untuk kita pastikan bahawa inisiatif dashboard belia ni sampai kepada belia kat luar sana. Betul. Jadi satu lagi pada pandangan Cik juga, apakah peranan data dalam membentuk dasar pembangunan belia Malaysia pada masa hadapan? Okay, so data ni data ni sebenarnya sangat-sangat penting lah untuk memandu pihak kementerian dalam rangka polisi dan juga dasar lah yang ada kan, supaya melalui data ni kita dapat melaksanakan intervensi-intervensi yang lebih tepat. Sebab data yang salah ataupun bila kita dapat maklumat yang salah, so kita risau polisi ataupun intervensi yang kita buat tu salah. Kan? Sebab itu bagi saya data ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, dan data tu perlu tepat dalam membantu pelbagai pihak sebenarnya dalam rangka program dan juga inisiatif yang lebih berkesan lah. Khususnya melibatkan penambahbaikan polisi ataupun dasar di peringkat kerajaan. So penting lah data tu. Tapi kena pastikan data tu kena betul tepat lah kan. Takut data pun tak betul, susah juga. So sebab itu dalam kajian sendiri untuk bila kita collect data tu, so kita ada enumerator. Kalau saya boleh tambah sikit, masa kita nak bangunkan kalau semasa kita nak melaksanakan penyelidikan, so kita ada pasukan ataupun dipanggil enumerators. So enumerators ni kita lantik daripada belia-belia lah yang berminat untuk menjadi enumerators, atau kata lain sebagai pembanci. So mereka ni yang diberi tanggungjawab untuk mengumpulkan data-data di lapangan lah, melalui survey dan sebagainya. So kita pastikan bahawa enumerator yang kita lantik ni mereka melaksanakan tugasan dan mereka perlu mendapatkan data yang tepat. So dia punya peranan ni sangat-sangat penting. Betul. Untuk dapatkan data tepat daripada responden ataupun belia lah. Lepas tu daripada data ini sebenarnya
dia akan membantu pihak kementerian untuk analisa dan akhirnya melalui data tu, so kita dapatlah merangka program dan juga aktiviti yang lebih tepat. So kalau data yang kita kumpulkan tu salah, so kita risau polisi dan juga strategi yang kita buat tu salah. Salah lah. Dari segi isu keselamatan untuk data pula, macam mana Cik Rizal? Okay, di IRIS sendiri, so setiap tahun kita ada buat penyelenggaraan, okay, untuk kita pastikan bahawa sistem ni betul-betul stable. Okay, so kita risau tiba-tiba sistem kena hack dan sebagainya kan. Sebab dalam sistem ni dia ada banyak maklumat-maklumat peserta, maklumat-maklumat belia, profil belia. So setiap tahun untuk pastikan dari segi keselamatan data tu, so kita laksanakan penyelenggaraan lah. Penyelenggaraan untuk kita pastikan data-data ini dapat dipelihara ataupun dijaga dengan baik lah. Keselamatan terjamin lah. Ya, betul. Itu yang paling penting tu kan. Okey, kalau Cik Rizal nak yakinkan seseorang untuk gunakan dashboard belia, jadi apa 3 sebab utama yang mungkin Cik Rizal akan sampaikan? Okey. 3 perkara saya kira dia mudah. Okey. Yang kedua, one stop center untuk semua maklumat program dan juga aktiviti belia. Dan yang ketiga, pantas. Maksudnya dia boleh terus dapatkan informasi dan juga maklumat program tu dengan di hujung jari je. Sebab semua maklumat tu dah ada dalam sistem dashboard belia. Okey, kalau belia nak join, dia just buka dashboard belia, join lah. Kalau kita sebagai NGO ataupun apa-apa pertubuhan nak menyertai, macam mana pula? Boleh pergi dekat sistem dashboard belia, pergi dbbelia.gov.my, lepas tu pergi dekat register and daftar sebagai focal point. Dia beza daftar sebagai peserta lain, daftar sebagai focal point lain. So kalau persatuan belia berminat untuk menjadi focal point, iaitu orang yang menganjurkan program, so mereka perlu mendaftar sebagai focal point. So daftar gitu ke ada diorang ada bayaran ke kena? Tak, dia free. Oh, free je. So kata saya ada program, so boleh. Saya boleh daftar dalam tu. Boleh daftar dalam tu. Dan boleh menggunakan semua modul yang ada dalam dashboard belia secara percuma. Secara percuma. So siapa-siapa yang berminat, maksudnya persatuan-persatuan belia kat luar sana, NGO, tak kisahlah, yang menganjurkan program pembangunan belia, so kalau berminat untuk menjadi focal point, mereka boleh daftar di dalam sistem dashboard belia. Mana pihak korporat pun boleh jadi juga? Boleh. Di dalam dasar belia Malaysia, DBM, kita ada 10 kumpulan pelaksana. So 10 kumpulan pelaksana ni adalah target kami. So maksudnya NGO, persatuan belia, kerajaan, negeri, swasta, GLC, kan? Tak kisahlah siapa yang melaksanakan program-program dan juga aktiviti belia, so mereka boleh mendaftar sebagai focal point secara percuma. Dan adakah akan di-review dulu lah oleh pihak IRIS? Betul. So maklumat tu di-review dulu pihak kami, di pihak admin. Lepas tu kalau okey, lepas tu dia akan dapatlah kata laluan dan juga username dan juga kata laluan. Yelah tu kan main bowl cakap nak buat apa-apa program, dia tak kena sesuai pula kan. So dia kena daftar dulu. Yang penting dia kena daftar. Itu macam awak lah Zuan, tiba-tiba nak buat satu bengkel gubahan bunga. Okey. Kan? Bengkel gubahan bunga kan. Jadi boleh pergi kepada website tadi, jadi focal point. And then letak kat situ, nanti mungkin pihak Cik Rizal akan pantau, review dulu. Tok bunga apa, kalau bunga api, bunga tayar tak sesuai lah. Nak gubah apa bunga api? Tak kenal bunga api. Tak tahu. Siapa nak buat? Saya nak buat tahu. Okey, baik. Tak maaf Cik Rizal, saja slow sikit. Kita nak sampai penghujung ni juga. Jadi akhir sekali mungkin nak dengarkan apa harapan Cik Rizal terhadap penggunaan data dalam kalangan belia dan juga organisasi belia yang ada di Malaysia. Okay, so sebenarnya harapan kami cuma satu je. So kita nak supaya sistem dashboard belia ni kekal relevan. Okay. So untuk kekal relevan, so kita perlukan kerjasama lah daripada pelbagai pihak. Okay, so maksudnya kita nak libatkan lebih ramai stakeholders dekat luar sana, pemegang taruh dekat luar sana untuk sertai kami sebagai focal point. Sebab
untuk program-program dan juga aktiviti pembangunan belia ni bukan sahaja dilaksanakan oleh KBS, tetapi ada juga pelbagai pihak kat luar sana yang melaksanakan program-program yang menjurus kepada belia. So data yang ada, program-program yang ada, dia berselerak lah kan. So kita nak supaya kita ada satu kerjasama yang kolektif, di mana mereka ni boleh terlibat dalam inisiatif di bawah dashboard belia sebagai focal point, dan akhirnya kita boleh pusatkan semua maklumat program tu dalam satu platform, iaitu dashboard belia. So itu harapan kami lah, sebab kita nak lebih ramai lagi stakeholder kat luar sana untuk terlibat sama dalam inisiatif di bawah dashboard belia. So saya harap podcast kita kali ini akan dapat membantulah untuk membuat hebahan kepada belia, kepada stakeholders yang tak pernah lagi dengar tentang inisiatif dashboard belia di bawah Kementerian Belia Sukan. So lepas ni mungkin mereka kalau berminat, mereka boleh sertai sebagai focal point. Okey, baik. Kita harap dapat beri manfaat jugalah kepada golongan-golongan belia dan juga golongan mana-mana pun. Betul, sebahagian belia mungkin. Sebahagian belia di mana kelompok sasaran tadi tu. Betul. Kan, agar dapat menggunakan platform ni dengan sampai baik. Dan mungkin yang mana yang mungkin sebelum ni tak tahu, tak pernah dengar dashboard belia, dah tengok program kita, baru tahu, ni dashboard belia macam ni. Mana menjadilah kita macam podcast ni jadi kan. Sampai kan tu apa yang kita nak tu. Dia bukan ada yang dah tahu, tapi ada yang mungkin tercari kan. Ada yang tak sampaikan pula maklumat, dia tahu seorang-seorang. Janganlah. Benda baik kena share. Kalau benda tak baik korang share. Betul. Yang baik macam ni lagi kena share. Kongsi pada semua. Luaskan lagi pengetahuan kita ni. Sebab ada banyak channel. By the way, nak beritahu dalam kita bincang podcast ni sendiri pun, daripada episod yang dah ada, kalau korang nampak, kita sentiasa ada je platform yang berbagai-bagai, yang mana korang just pergi dan channelkan sahaja kepada tempat yang betul, dan mungkin akan mendapatkan manfaat yang sebaik ni untuk diri anda. Okey. Jadi sebelum kita nak habis, kita ada rapid fire. Okey, di mana kita ada lebih kurang dalam 320 soalan. Boleh lah. Dia buat data lagi baru ibu. Okey. Data boleh buat. Tapi tak apa, dia tak melibatkan langsung pasukan bola sepak. Okey, di mana ada 9. 9 kejap saya check. Okey, ada 9 soalan. Azwan akan tanya dan juga macam biasa kena jawab sepantas yang mungkin, insyaAllah. Kita mulakan, Azwan, dengan soalan kita yang pertama. Satu perkataan untuk menggambarkan dashboard belia. Pantas. Okey. Data atau persepsi? Literate. Siapa yang paling perlu gunakan dashboard belia? Belia sendiri. Apakah perkara pertama yang anda cari dalam dashboard belia? Inisiatif program dan juga aktiviti belia. Mengapa data penting dalam pembangunan belia? Untuk merangka dan juga merancang program yang lebih tepat. Dashboard belia dalam 3 perkataan. Pantas, one stop center, dan juga systematic. Cantik. Data membantu membuat keputusan yang lebih baik. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Kau jawab. Sebab soalan gitu. Data membuat keputusan baik. Adakah sebenarnya? Adakah data? Adakah data? Itu aku cakap keliru. Aku tambah tu. Betul atau salah? Adakah data membantu membuat keputusan yang lebih baik? Betul. Sangat-sangat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat lah. Okey. Lengkapkan ayat ini. Argentina. Okey. Okay. Data belia penting kerana untuk membantu pihak kementerian dalam merangka program yang lebih tepat kepada belia itu sendiri. Yes, betul. Dan last sekali, dalam satu ayat, mengapa belia perlu ambil tahu tentang dashboard belia? Supaya belia boleh tahu pelbagai program dan juga inisiatif yang kementerian, kerajaan ataupun jabatan NGO buat kepada mereka. So mereka boleh sertai sebenarnya, dan akhirnya boleh tingkatkan dia punya kompetensi diri dan juga kepimpinan dalam diri dia. Itu dia. Baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada panel kita hari ini dalam kita bincang podcast, iaitu Encik Muhammad Rizal Muhammad Syam, Eksekutif Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, IRIS, sudi berkongsi dengan kita mengenai dashboard belia. Okay, the best is
untuk topik kita kali ni Azwan, selalunya belia-belia ni mungkin mencari apa benda, apa perkara yang boleh membuatkan diorang ni orang kata tu rezekinya lebih orang kata tu dipermudahkan dan sebagainya. Sebenarnya percaya tak? Jari kita je boleh mengubah kehidupan kita sebenarnya. Betul. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang ni. Di hujung jari saja, okey. Menggunakan gadget anda, hanya perlu tekan pergi ke website yang ada, lepas tu boleh klik dashboard belia. Dari kat situ akan menentukan di mana hala tuju yang sebaiknya untuk belia. Wow. Terbaik. Macam ni lah baru ramai akan follow dashboard belia. Kan? Macam gini lah. Macam ni lah. Tak kira daripada mana, daripada Kelantan ke, daripada Johor Bahru Tak ke, kisah. Negeri Sembilan ke, ataupun Kudat ke. masih Kudat lagi. Okay. Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak. Okay. Silalah gunakan kelebihan yang ada betul. di dalam dashboard belia. Jadi sampai sini, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kepada anda, jangan kata tu jemu dengan topik-topik yang ada. Semoga segalanya dipermudahkan. Jumpa kita dalam Kita Bincang Podcast @Suara Belia. dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Assalamualaikum.